Menyewa ni kayakan orang lain je, kayakan tuan rumah. Korang pernah dengar tak? Parent korang ke, makcik-makcik korang kat kampung ke, pesan kat korang, muda-muda ni yang baru kahwin tak payahlah beli rumah dulu. Baru nak hidup kan, menyewa je lagi bagus. Tapi ini semua mengarut guys, mitos. Daripada korang menyewa, lebih baiklah korang beli rumah sendiri. Menyewa ni kayakan orang lain je, kayakan tuan rumah. Kalau kau beli rumah sendiri, kau dapat saving dalam bentuk batu bata. Aset rumah ni adalah saving kita guys. Kadang kita tak sedar pun. Sampai satu masa nanti kita nak perlukan duit, inilah rumah ni yang akan bantu kita. Maksudnya, bila dia dah lepas 4-5 tahun, kita ada satu masalah, kita boleh refinance rumah kita untuk keluarkan cash daripada situ. Jaranglah rumah yang kita beli ni lepas 5 tahun masih lagi tak ada value. Tapi yang penting adalah korang kena pandai lah pilih rumah yang macam mana. Salah beli, korang rugi pula. So, korang yang muda-muda ni kenalah rajin-rajin pergi tambah ilmu keuangan, pelaburan, ilmu beli rumah. Jangan lupa korang kena beli rumah seawal usia korang. Besar ke, rumah kecil ke, apa yang penting adalah rumah yang korang mampu pada waktu tu. Jangan lupa guys, satu hari, satu ilmu, #cara Pak Dia.